Kadang-kadang terlebih garam juga. First masakan saya ingat lagi, which is sayur kubis. Okay, orang kata kalau lelaki yang masuk ke dapur ni rare. Memang susah nak jumpa lelaki yang boleh masak. Orang kata bakat kamera ataupun macam mana boleh je tahu masak tu, belajar dari siapa? Actually dia kelakar tau, sebab bagi saya kelakar sebab saya dah duduk bujang dekat sini dah almost 2 years, but after 2 years baru saya reti nak masak. It's because sebab saya duduk dengan kawan saya which is Badrun juga. And Badrun pun ajar juga saya masak. Sebelum Wan Chai kahwin pun Wan Chai ajar juga saya masak. Sebab kadang-kadang saya tengok diorang ni masak diorang makan macam sedap-sedap je kan. So saya pun rasa macam, aku rasa aku kena belajar masak jugalah. Itu yang saya belajar sikit-sikit, kadang-kadang terlebih garam juga. First masakan saya ingat lagi, which is sayur kubis. Seorang lelaki saya rasa itu adalah achievement. Betul. Ya, lagi-lagi bila dia rasa sedap tu, aku pandai masak rupanya. Itu yang saya akan teruskan. Okey, apa antara perbezaan utama antara makanan yang ada di Sabah dengan makanan yang ada di Semenanjung? Ketika kali pertama you datang ke Semenanjung, mungkin agak terkejut tak melihat makanan yang ada dekat sini? Ataupun sebenarnya sama, yang lebih kurang? Dia ada yang sama, ada yang tak. But for me dekat sini, masakan-masakan yang saya suka adalah masakan-masakan kampung dia. Sebagai contoh macam masak lemak, ke masak saya suka masak lemak. Saya suka masakan yang masak lemak. So masak lemak sedap. Lepas tu apa lagi laksa, banyaklah masakan-masakan macam tu. So saya rasa saya suka. Tapi bandingkan sana, dia kampung juga, but sebab saya dah biasa sangat, tapi bila dah turun sini rindu pula masakan sana. Betul lah. Macam baru-baru ni saya makan ambuyat. Ambuyat, and ambuyat is my favourite. It's my comfort food dekat sana, dekat Sabah. Sebab dekat sini susah nak cari. So beza dia dari segi tu jugalah. Sebab saya lebih suka sini masakan kampung, dan dekat sana dia lebih unik sebab dia banyak bangsa. Okay, macam awak sendiri kalau Sabah memang keturunan Melayu? Saya Brunei. Oh, Brunei. Ya. Okay, jadi makanan Brunei tu lah ambuyat tu tadilah? One of it is ambuyat. Yes, ambuyat. Sebagai orang Sabah, of course you tak ada allergic dengan seafood Tak ada. Saya tak ada. Saya memang tak ada allergic dengan seafood. Saya memang penggemar makan seafood juga. Especially ketam. Ya, ketam. Walaupun dia leceh nak buka ke apa ke, memang saya penggemar makanan ketam sebab ayah saya memang suka mancing. Dia suka turun laut untuk pancing ikan ke apa ke semua kan. So dia bawa balik tu memang 1 week or 2 weeks memang kita orang akan makan seafood saja. Tapi orang kata kat Sabah seafood murah. You boleh confirmkan tak betul ke seafood di Sabah murah berbanding di sini? Menurut daripada geografi boleh dikatakan murah sebab kita dekat dengan laut. Memang kalau murah tu memang murah-murah sangat-sangat. Dia tak adalah murah sangat-sangat, but dia murah yang macam orang akan rasa macam affordable-nya, macam this is quite good sebab kena dengan rasa, kena dengan harga kan. Untuk harga macam tu dia dapat makanan yang sedap, which is seafood. So bagi saya juga nak bandingkan dengan seafood kat sini. And itulah dia, sebab bagi saya rasa memang dekat sana murah sebab banyak betul. Dia banyak menu, so senang nak dapat.